watak ini, ibu-ibu kena main peranan. Sekolah tak ada nak buat. Sebab kita berhadapan dengan Gen Y, Millennials, Gen Z dan Gen Alpha. Generasi ni dia tak sama kita. Untuk makluman, Jabatan Perangkaan, dia buat kategori rakyat kita ni kepada beberapa jenis. Pertama, pre-baby boom. Pre-baby boom ni yang umur 65 tahun ke atas. Dalam negara kita dia tak ramai, 8% saja. Generasi yang kedua dipanggil baby boomers. Ini yang lahir tahun 46 sampai 64. Mana umur daripada 61 sampai 79. Dalam negara kita tinggal 11-13% saja kumpulan ni. Kemudian ada Gen X. Gen X ni yang lahir tahun 65 sampai 80. Saya ingat majoriti yang ada ni Gen X lah. Umur 45 sampai 60. Ini dalam 18-20%. Dan kumpulan ni sekarang kumpulan pekerja matang kita panggil, yang menguasai, mendominasi jawatan-jawatan pengurusan profesional tinggi lah di banyak tempat. Gen X ni sekarang. Dia ada pula Gen Y. Gen Y ni millennials. Lahir tahun 81 sampai 96. Yang umurnya sekarang antara 29 sampai 44. Mereka sekarang lebih kurang dalam 23-25% dalam negara kita. Kemudian ada Gen Z, Gen Z. Lahir tahun 97 sampai 2012. Umur 13 sampai 28. Dalam negara kita mereka ni 24%. Dan wujud pula satu generasi cucu kita, ataupun mungkin anak bagi setengah yang muda, Gen Alpha, yang lahir tahun 2013 sampai sekarang. Maknanya umur baby sampai darjah 6 lah sekarang, umur 12 tahun. Tahun depan kita 1. Ini dalam 14%. Gen Y, Millennials, Gen Z, Gen Alpha ini generasi zaman skrin. Dia dah tak sama dengan kita. Sekolah pun surrender dah. Tak boleh buat apa. Jabatan agama pun tak daya nak menangkap.